Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Terengganu, bersempena dengan Sheng Fung Plastik Industri Sdn Bhd. Kita ada dinner malam ni, bersempena dengan 34 tahun anniversary celebration dia, dan juga sambutan tahun baru Cina lah bagi tahun 2025 ni. Alright, jadi kita baru andut barang dan dah set up sikit. Sekarang pukul 10.30 pagi. Kita harap kita dapat buat semua set up secepat yang mungkin. Waktu kita boleh balik rehat sekejap. Eventnya malam ni. Mungkin petang nanti lepas maghrib kita datang balik untuk event malam ni. Jom kita set up dulu. Alright, ni set up ataupun pentas untuk majlis kita, majlis hari ni lah. Jadi kita masih dalam proses setting up. Ada simple je, 2 top speaker, kemudian mungkin 2 monitor untuk karaoke lah. Ada orang spesifik nak karaoke katanya. Kemudian kita ada set up sedikit lampu lah. Kemudian banner ni akan gantung guna kita punya stand lah. Ok, kita set up belah sana. Jalan dulu. Dua table tie tu. Ini 3. Okey, time check. Sekarang pukul 12.10 tengah hari. Kita punya progress hampir siap, 80% lah. Tinggal lighting untuk face light dan juga sedikit pakaian di bahagian bawah. Kemudian untuk audio boleh kata dah siap, tinggal nak setting mic. A few moments later. Okey, nampaknya kita punya setup sudah semakin siap. Lepas ni kita nak naikkan semua balik, nak naikkan lagi tinggi. Kemudian nak setting asap sikit. Dan tinggal face light lah. Untuk audio semua dah okey dah. Hopefully dalam pukul 1 nanti settle lah. Alright. Okey, ni setup kita untuk hari ni. Kalau kita tengok ada 2 top. Memang kita buat wide je kiri kanan. Kemudian ada 2 monitor. Kemudian pakaian tak berapa biji tu, 12 tu. Tak pasti lah. Kira sendiri. Alright, waktu kita ada monitor untuk screen monitor untuk karaoke. Kemudian ada smoke untuk gimmick sikit. Kemudian kita ada 4 face light di bahagian belakang ya. Mula nak letak depan ni, tapi dah crowded sangat sebab kipas ni nanti pun kat situ juga. Sana pun ada kipas juga. Terlampau crowded lah. Jadi kita letak di belakang. Hopefully terang lah. Memang sepatutnya terang lah kan. Untuk mikrofon kita pakai 4 mikrofon macam biasa. 4 channel audio. Kemudian setup simple. Alright. Lepas tu konsol untuk lampu, untuk lighting. Sekejap lagi kita naikkan backdrop to settle. Okey, selesai. Kita balik dulu. Kita datang petang ni dalam pukul 5 ke 6 dulu kan. Sempong. One eternity later. Okey, kita kembali ke lokasi pukul 7.20 malam atau 7.20 petang. Kita akan tunggu solat maghrib kejap lagi. Jadi solat maghrib, kemudian kita akan standby untuk mulakan majlis dalam pukul 7.45 petang. Jadi semua dah set up, dah standby, cantik dah. Harap semua berjalan lancar malam ni. Kita enjoy. A few moments later.
selama setahun ini. Ini juga adalah Unwasudi. Okey, majlis kita baru saja bermula. Sekarang ni tengah ada anugerah, sesi anugerah bagi pekerja-pekerja Shenfeng plastik industri ni lah. Now we want to present Best Staff Award. Best Staff Award. Mas Lizawati. Oi. Nampak Best Staff Award. Jadi kita memang 20 minit awal daripada kalau ikutkan ni penyampaian anugerah 8.20. Sekarang baru pukul 8 macam tu. 7.59 nampak. The last award will be Best Corporation Staff Award. Best Corporation Staff Award. Siapakah? No Ain Hayati. Alright, kita enjoy untuk malam ni. Muhammad Ramli. Ada kedua. Ada satu kan lagi. Second runner up. Ada cash prize 588. Ramesh Chaudhary. Second prize, 788. Saya sungkan jauh tau. Ayah.
Saya satu orang. Mau semua orang dapat kan? Bos bagian tengok. Ayah, bukan saya. Ayah. Berarti Okey, kita punya majlis baru saja selesai. Diorang semua baru saja bersurai. Jadi kita nak kemas banyak lagi barang ni. Cuma kita hari ni habis awal sikit, awal 20 minit. 10-20 dia target. Sepatutnya dalam tentatif pukul 11, tapi kita habis awal. Alhamdulillah kita boleh kemas. Makan pun dah sate kambing tak tahu berapa cucuk kan. Memang padu tu. Okey, jumpa lagi video yang akan datang. Subscribe. Ciao.